Pilihan kita tak sama dengan pilihan mak. Ni point of view sebagai seorang parent dan juga sebagai seorang anak. Setuju tak mak ayah? Kita nak jadi yang terbaik. Kita nak berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita nak berikan hala tuju yang terbaik untuk anak-anak kita. Betul? Setuju? Tapi kita nak berikan yang terbaik. Tapi kita tak nak terbeban. Sebab kita tahu, kita dah lalui dah. Lepas SPM, dah lalui dah. Kerja, belajar dan sebagainya. Sekarang ni zaman dah berubah. Dia boleh dapatkan maklumat lagi cepat daripada kita zaman dulu. Anak-anak kita ni dia ada bidang minat yang dia nak. So tuan-tuan dan puan, cadangan saya adalah tengok minat dan bidang anak kita tu, bimbing dia dari segi okey, kau nak, kalau minat bidang ni, kau nak apa? Kau nak kerja ke kau nak sambung belajar lagi? Hala tuju kau apa? So daripada situ bimbing dia. Contohlah dia minat bidang ni. Sebagai mak ayah, bidang A tu apa hala tuju dia? Dan mak ayah maklumat, okey, bidang A ni peluang kerja ayah tak banyak tau, sikit. So anda kena bersaing dengan ramai orang untuk dapatkan kerja tu. Faham tak? So itu bimbingan kita pada anak-anak kita. Dan kita, kalau anak kita nak juga bidang tu, kita support dan kita berikan galakan yang terbaik untuk anak-anak kita.